matematik tingkatan 1. Bab 4 nisbah, ratio. Macam mana nak cari nisbah punya soalan? Contohnya, dia bagi X, nisbah Y adalah 3 kepada 4. Sekarang dia bagi anda X sama dengan 30 dan nak cari nilai Y yang mungkin. So, macam mana buat? Kita ada dua cara. Cara pertama, kita guna kaedah kadaran, proportional method. Contohnya macam ini. Tulis dulu nisbah dia, X kepada Y. Dan tulis kat bawah dia 3 kepada 4. Dan sekarang sudah diberi jawapan untuk nilai X ialah 30. So, nilai X ialah 30. Nak cari nilai Y dia. So, macam mana nak buat? Guna kaedah kadaran. Nampak? 3 menjadi 30. Apa yang telah berlaku? You sudah darab 10 kali ganda. Oleh itu, kalau nak cari nilai sini, juga kena darab 10 kali ganda. Berarti jawapan dia adalah 4 darab 10 dapat 40. Siap, itu dia. Y sama dengan 40. So, ini ialah kaedah pertama. So, mari kita tengok kaedah kedua. So, kaedah kedua adalah begini. Sekarang nak cari nilai Y. So, kita mula dengan nilai Y sama dengan, so, kalau you nak cari nilai Y, nisbah kena mula dengan Y. So, sekarang apa yang kita kena buat sekarang? Sini kena letak nisbah. Okey? Nisbah dia, Y adalah berapa? Oh, Y adalah 4. Sebab X ialah 3. So, Y adalah 4. So, kalau sini ialah Y, apa yang you kena letak sini? Kena ada kaitan. Nilai sini dan nilai sini kena ada kaitan. Sini dan sini ialah Y. So, sini dan sini, tengok dia bagi apa. Contohnya, dia bagi X. Kalau X ialah 30, kalau ini ialah nilai X, so tengok nisbah untuk X ialah berapa. Ingat saya kata, sini dengan sini mesti sama. Kalau sini nilai X ialah 30, so nisbah untuk X ialah, nisbah untuk X ialah 3. So, sini adalah 3. Ingat, mesti sama. Then boleh kira guna calculator. Tekan calculator, dapat jawapan 40. Jawapan yang sama, tengok anda suka cara mana. Thank you. Untuk mengetahui lebih banyak, anda boleh join saya melalui kelas percubaan secara percuma. Cuma kena WhatsApp ke nombor ini. Kami akan membantu anda.